Hai semua, selamat datang ke YouTube channel SM Collector. Hari ini kita nak review limited edition Takara Tomy Beyblade Burst Trap Tune Heavy Claw. Check it out. Trap Tune Heavy Claw merupakan Beyblade jenis stamina. Beyblade ini merupakan Beyblade limited edition dan dulu boleh didapati melalui prize Beyblade dalam Random Booster Volume 1. Dengan arti kata lain, dulu kalau nak dapat Trap Tune Heavy Claw ni memang susah. Dari segi rekaan keseluruhan, Neptune Heavy Claw ni dia memang sesuai untuk jadikan sebagai collection lah. Kalau tengok design dia pun memang sangat cantik. Dia ada gabungan plastik transparent dan nampak dia colour-colour gold tu. Memang menaikkan lagi lah seri Beyblade tu. Tapi selain daripada rupa dia cantik, dia punya layer dengan driver tu boleh katakan nothing special lah sebenarnya. Apa yang berbaloi daripada set ni hanya dia punya disc saja. Dia punya disc menggunakan disc heavy. Ia merupakan disc yang paling berat untuk siri ni. Di bahagian driver pula kita boleh nampak dia ada macam ada claw kat bawah tu. So bila dia berpusing, claw ni pun akan turut berpusing lah. Tapi dari segi function wise, dia memang boleh katakan sebagai aksesori semata-mata. Kesimpulannya, Beyblade ini memang sesuai untuk dijadikan sebagai koleksi. Tapi kalau nak pakai itu tournament, kita pakai dia punya disc saja dan pasangnya di Beyblade lain. Satu lagi sebab kenapa Beyblade ni tak sesuai untuk digunakan untuk tournament, sebabnya Beyblade ni dia mudah, sangat-sangat mudah untuk burst. Tak percaya? Okey, jom tengok macam mana Beyblade ni beraksi. Sekian saja review kita pada kali ini. Jumpa lagi di review yang seterusnya. Bye!